akal yang 3 dulu, wajib, mustahil, haruh. Lepas tu tiap-tiap satu tu misal cambuh dah tu buat. Banyak dah misal. Kemudian daripada wajib akal, mustahil akal, daripada harus akal. Tiap-tiap satu tu dia pecah dua. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Maka wajib pada akal itu terbahagi ia kepada 2 bahagi. Kan 3 wajib pada akal, mustahil akal, harus pada akal. Ni tak boleh buat apa dah, kena hafal. Kena hafal. Tama-tama hak duk mengaji khususi pun hak tu wajib kena hafal dah. Hak pelajar pun kita suruh hafal, kan dia tak hafal. Tu hak kita ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Tu hak wajib akal, ma la yatasawwaru ataupun yutasawwaru fil aqli wujuduhu, mustahil akal. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Tu harus pada akal. Ingat makna dia. Tu perkara hak mesti ada atau mesti sungguh begitu. Setengah dia definisi al-wajib dengan wujub ma la yaqbalu lintifa'. Perkara yang akal kita tak terima ternafinya, kok balik tidaknya kita tak boleh terima. Bermakna benda tu mesti sungguh begitu. Tu benda wajib. Kalau benda mustahil, ma la yaqbalu thubuta, perkara tak terima sungguh, kok balik ada ataupun sungguh kita tak boleh terima. Tu benda hak dia panggil benda mustahil. Bahasa mudah mesti tak ada. Benda mesti tak ada semata-mata. Benda harus, benda hak terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tak. Dia kata. Lepas tu tiap-tiap pada satu tu dia kata hak wajib pada akal tu pecah 2 bahagian pula. Pertama wajib daruri, kedua wajib nazari. Betul tak situ tak? Maka wajib daruri itu iaitu barang perkara yang tiada berhajat kepada tilik dan fikir. Tak payah kita nak fikir panjang. Pada ketahui akan dia. Kita nak tahu benda tu akal kita hukum dengan wajib, dengan mesti. Kita tak gaduh nak pening fikir banyak. Tengok. Tu dia panggil wajib daruri. Hak Arab kata ma la yahtaju ila nazar. Ma la yahtaju ila nazarin wala kasbin wala iktisabin. Perkara yang tak berhajat kita ni kena nazar, tilik, fikir, perhati, duk kena fikir buat macam mana jikalau begitu, hendaklah begini, nescaya begini. Dia tak payah kita nak susun qadiyah. Kalau dalam mantik untuk mengaji susun qadiyah, qadiyah sughra, qadiyah kubra, tu terbit natijah. Tak ada. Kita faham dah. Contoh lagu mana ni? Seperti mengambil lapang bagi jirim. Mengambil lapang ni bahasa ni lah, bahasa bentuk kitab. Dia panggil akhdhul faragh. Bahasa kita, bahasa mudah, bertempat. Ambil itu mudah. Kata yakni bertempat. Kalau bertempat, kita tak ada payah fikir. Tak ada susah fikir. Tiap-tiap makhluk ni, tiap-tiap benda berjisim ni mesti bertempat. Tak ada cerita. Kita balas balik gitu tak ada. Tak tahu, sebab aku pun tahu hang duduk di situ, aku duduk di sini, hang duduk dalam surah, hang di luar surah, hang ni duduk di Kuala Lumpur, hang ni duduk di Pulau Pinang. Tu masuk bertempat di situ, di sini. Tu. Tak ada maksudnya Siti nak tahu kata benda berjisim, berjirim mesti bertempat. Tu mudah, akal kita hukum dengan mudah. Tu dia panggil mesti bertempat. Mesti tu hak Melayu, hak Arab kata wujub. Wujub, mesti. Benda hak bersifat dengan wujub tu kita panggil wajib. Tu masa tu orang akan tanya, wajib apa tu? Wajib akal. Benda yang mesti ada, mesti sungguh begitu. Bertempat mesti sungguh begitu. Mesti bertempat. Dan wajib akal tu pula pecah 2 pula. Nazari ke daruri. Ni daruri. Mudah nak faham dia. Situ. Kita nak buat contoh. Kalau kita buat misal wajib, hak wajib juga.
Tak apa, tak kira misal mustahil payah tu. Ni kita misal tak sunyi jirim daripada gerak ataupun diam. Maksudnya bersifat jirim dengan salah satu, sama ada gerak ataupun diam. Tangan saya, bersifatnya tangan saya ni dengan bersifat dengan salah satu daripada dua, sama ada gerak ataupun diam. Wajib ke tak? Wajib. Mesti dah. Sebab akal kita terus kata aku tak boleh terima kalau bergerak pun tak, diam pun tak. Ataupun kita tak boleh terima serentak. Gerak dan diam tu serentak pada satu iktibar, satu perkara, satu masa. Aku tak boleh terima. Mana wajib. Dengan tak jalan tak tentu antara gerak dengan diam, salah satu mesti. Kalau orang kata kita tangan aku ni tak bergerak dan tak diam, kita tak boleh terima dah mula lagi dah. Sebab wajib bersifat dengan mana salah satu antara gerak dan diam. Cuma dia nak bersifat dengan antara gerak dan diam, mana satu dia nak bersifat, hak tu harus. Dia terima dengan makna terima gerak, terima diam, hak tu harus. Harus makna boleh. Nak terima gerak boleh, terima diam boleh. Hak tu dia bukan wajib, hak tu harus saja pada akal. Lagu tu dengan makna terima. Dia terima gerak, terima diam. Dua-dua tu terima. Boleh bergerak, boleh diam. Tapi dengan kata gerak ke diam, salah satu tu wajib dah. Dia kata tu. Tu akal ada hukum mudah-mudah ya, mesti. Kita tak mudah mesti. Tu satu. Tu daruri. Maka wajib nazari pula. Itu iaitu barang yang berhajat kepada tilik dan fikir. Tengok hak ni kena fikir panjang. Pada ketahui akan dia akan barang. Dia panggil wajib nazari. Apa nak ingat dua tu ya? Daruri, nazari. Minggu lepas ingat wajib mustahil harus akal. Minggu ni ingat pula daruri, nazari. Lama-lama pandai ke tu? Tapi macam nak kata lah, jalan balik rumah lubang banyak. Tak dia langgar luruh pula tepi jalan, mai pula mengaji kutip pula gitu lah. Tak apalah sikit-sikit. Wajib nazari itu iaitu barang yang berhajat kena fikir, kena tilik tu bahasa Melayu, fikir bahasa Arab. Sama ya dua-dua tu. Pada ketahui akan dia seperti bersifat qidam bagi Allah Ta'ala. Qidam kita terjemah Melayu apa dia? Apa dia? Qidam. Sedia. Kalau huraiannya tiada mula, tiada permulaan wujudnya, tu kata qidam. Sifat salbi kan, salbiyah faham dia kok balik menafikan sesuatu yang tak layak. Ada mula tu tak layak, tidak ada mula, tidak tu menafi tu. Sifatun yang tadullu ala nafi ma la yaliqu bihi ta'ala, sifat yang menunjuklah ia di atas menafikan perkara tak layak dengan Allah. Ada mula layak tak bagi Allah, tak layak aku nafi benda tu, tidak ada mula. Tu qidam. Dia dah sudut huraian makna, pengertian. Kalau terjemah qidam makna sedia, tu terjemahan alih bahasa. Pengertian tak ada mula. Kot tu. Jadi kita nak sabitkan qidam Allah, kita nak kata Tuhan wujud, ada mesti tak ada mula. Kita nak kata tak ada mula tu, nak kata gimana? Dia dengan tiba-tiba kita nak kata Tuhan tu tak ada permulaan, dia tak boleh. Melainkan dengan dalil. Kena ada hujah, bukti, burhan, keterangan. Nak burhan, kita mengaji itu matan ummil barahina. Barahin jamuk dia lah. Kalimah plural daripada burhanun. Itu mufrad dia. Mesti ada keterangan. Mengaji. Lepas tu, kalau sekiranya Tuhan ada permulaan bagi wujudnya, nescaya berhajat ia kepada yang memulakannya. Bila berhajat pada yang memulakan dia, tak sunyi daripada dua. Di antara sama ada daur ataupun tasalsul. Yang kedua-dua tu mustahil. Apa daur, apa tasalsul? Sebab apa jadi daur? Sebab apa jadi tasalsul? Tu kena duk kena duk pulah otak sikit. Kena duk pulah sikit. Hak tu dia panggil wajib juga. Wajib akal. Tapi nazari. Kena fikir banyak. Kalau semata-mata kita dengar sekali lalu, sepintah lalu, dia tak boleh faham.
Dia susah lah, susah. Kalau Tuhan nak pergi faham tu, duk kata tu lah. Alah Ustaz, kalau Tuhan nak pergi faham, siapa pun boleh faham lah. Oh, duk main duk Tuhan lagu tu. Pakai, tak usah duk kedarah lah lagu tu. Tuhan bagi kenyang, siapa pun boleh kenyang lah. Tapi tak, kita kedarah hati channel pagi-pagi 2 biji. Lagu tu. Tak boleh. Ni pun sama ni. Banyak lagi ni hak orang feel lagi sini ni. Kalau budak, kalau anda halus-halus besar mereka ni tak apalah duk mengapai wajib apa wujud qidam kok boleh lah mereka umur tau mereka bawah 10 tahun 9 tahun 8 tahun ni tahan kira lah. Ni kita umur 20-an ni belasan 17 18 19 20 25 Allah tak tahu lagi hak tu kira berat lah. Berat. Tu kata hak umur 20-an, baca agak kalau 40-an 50-an tak tahu kuih berat lagi. Lebih lagi pula Imam Ghazali kata perubahan tu ketetapan umur seseorang tu dia jadi masa passion dia umur 40. Masa dia 40 tu dia nak berubah, alhamdulillah. Kalau dia tak berubah pun nak buat macam mana dah. Tu masa waktu penting dalam era 40-an tu. Kalau 40-an tu dia dah mula minat kepada majlis ilmu apa semua, dia akan biasanya dia akan lekat lagu tu. Tapi mai 50 60 baru dia minat majlis ilmu. Biasanya dia tak lama, dia sat je. Biasanya lah, bukan semua. Kebiasaannya kalau Allah tak bagi taufik juga ke, dia mai lah mengaji setahun tu, lepas tu dia akan tinggal lagu tu. Dia akan cemuh sebab Imam Ghazali letak dekat umur 40 dia kata. Sebab dalam kitab Yuhai Walad dia kata siapa umur 40 amal maksiat dia tak kurang daripada amal taat, maka siaplah satu tempat untuk orang dalam neraka. Siap-siap. Soalnya hang bersiap dirilah untuk masuk neraka. Siapa sanggup bersiap diri masuk neraka? Tak ada siapa sanggup. Tapi seolahnya begitu. Hang duk bersiap diri hang untuk masuk neraka. Takat umur 40. Kalau hang minat majlis ilmu, hang minat lah. Kalau hang tak minat pun tak minat. Biasanya kita duk mengajak mata, duk jumpa macam-macam orang. Nampak sungguh menjadi sungguh. Kalau dia umur 40 tu dia berubah, insya-Allah dia akan sampai ke mati. Walaupun umur dia 80 dia akan minat lagu tu, dia akan tetap lagu tu. Tapi kalau perubahan dia umur 50-an, 60-an, masa ni bila-bila masa Allah boleh kalih. Dia peluang untuk dia tak istiqamah tu sangat tinggi. Benda ni berlaku sedia. Hak kita duk tengok memang berlaku sedia. Tu. Sebab itu semua orang tu buat pengajian fardu'ain ke apa kau panggil orang duk mengaji ke apa menolong dia 20 orang 30 orang 20 lepas tu kuih hilang betul tak? Dia kuih hilang pasal apa? Dia lagu tu dia passion lagu tu Allah takdir lagu tu kita nak buat macam mana? Kita nak marah siapa? Hang mengajak tak kena tu pasal tu orang lari hang tahu mana? Tahu mana? Mengajak tak kena dia hak kena lagu ni hak kena lagu mana? Hak kenanya orang tak lari. Yang lari tu orang, bukan aku. Aku tak lari, aku duduk sini je lah. Orang lain yang lari, aku tak lari. Tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayuhah Walad, lagu tu passion manusia. Ni tumpang kita dah tahu rahsia ni, kita jaga elok-elok. Mungkin ada di kalangan kita hak start mengaji umur 50-an, 60-an. Maka peluang untuk kita tinggal majlis ilmu memang sangat tinggi. Untuk tak istiqamah tu memang sangat tinggi. Kalau kita pergi turut hawa, siaplah kita. Sebab dia bila hak kewajipan dia tak ada tolak ansur. Benda wajib dia tak ada tolak ansur. Macam kata tadi, saya ni bukan tak mau sembahyang, tapi saya tengah sibuk sekarang ni. Kapok bagi boleh tengah sibuk sekarang. Hang siapa? Bumi hak siapa? Ada benda wajib ni hak sembahyang saja. Puasa, zakat, untuk ilmu tak wajib tu. Saya tengah sibuk. Allah lak tu. Tu banyak ustaz nak pakai duit abang untuk pergi mengaji, minta maaf lah saya tak mampu lah. Ada 2-3 orang hamba Allah lagu tu sampai saya kata direct kat dia, saya tak mau duit hang pun. Wallahi saya sebut benda tu. Saya sebut depan-depan orang, tapi saya tak sebut nama dia. Saya kata saya memang tunggu, saya tak kelapak duit hangpa. Saya minta hangpa main mengaji je. Hangpa nak bagi, alhamdulillah. Hangpa tak bagi pun kena buat sana. Duit hangpa. Tapi jangan duk tukar ganti lagu tu, tak boleh. Mana boleh tukar ganti tu? Saya boleh bagi duit, main mengaji saya tak boleh. Mana boleh lagu tu? Dia kata sendiri lagu tu.
Lah kali dia tak bagi duit sampai keluar, padam kuasa saya. Sungguh memang tak cerita benar. Walaupun baik pun terpaksa redha. Mana boleh saya nak redha benda lagu tu. Ada kau tukar dengan duit. Saya bahagian dana. Ustaz bahagian mengajar. Mereka bahagian mengaji. Dia duk pasing lagu tu. Mana boleh pasing. Aku sungguh macam-macam otak manusia ni, pening. Tu dia tak faham lah tu. Habis, maka mustahil pada akal tu terbahagi ia kepada dua bahagi pula. Pertama, mustahil daruri. Ada macam tadi juga, mustahil daruri. Kedua, mustahil nazari. Senang, ingatlah tadi, daruri, nazari. Makna sama. Berhajat kepada kena fikir, tak berhajat kena fikir. Dua tu ya. Tu. Lepas tu kita faham dah makna mustahil akal tu apa? Mustahil akal ialah mustahil benda yang mesti tidak sama sekali. Kok balik sungguh aku tak boleh terima. Kok balik ada benda tu aku tak boleh terima. Mesti benda tu tidak ataupun tak ada semata-mata. Sahabat kata anak bagi Tuhan. Tak ada. Tu benda mustahil tu benda hak kita hukum dengan tidak. Tidak tu istihalah. Mustahil tu benda hak kita kata tidak. Dulu kita buat graf siap lukis-lukis pun lagi dulu ni. Panjang dah tu, ni bulan puasa malah nak lukis-lukis dah. Nanti keluar pula dalam puasa nanti kita pula balik. Ni sekadar sudah lah. Tu mustahil. Ni baru dua pecahan ni. Dia ada lagi pula nanti ni. Dia ada wajib akal yang aridi, dia ada mustahil akal yang aridi. Dia ada wajib akal yang zati, mustahil akal yang zati. Pecah pula situ. Kalau aku pergi kot tu, empasan kau, pakai kuih majuk pula lah. Aku tak mau pindah mengaji situ. Pasal apa? Payah ustaz ni dia buat cerita panjang. Mula tak apalah, wajib akal, mustahil akal. Lepas tu wajib akal nazari, daruri. Lepas tu wajib akal majazi, hakiki. Dia kata aku melak. Majuk tu. Tak ada kacau tu lah baby. Cuma habang kata ada ya. Mustahil daruri itu makna yang tiada berhajat kepada tilik dan fikir pada ketahui akan dia, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Tu sunyi tu maksud apa? Tidak bersifat jirim dengan gerak ataupun diam. Kita buat contoh tadi itulah. Tak ada kedua-dua. Jirim, bila sebut jirim benda ada. Dia kalau benda tak ada tak panggil jirim. Ni macam kitab ni panggil jirim lah ni. Jirim, al-jirmu. Cuma dia panggil ni jirim, dia pecah dua lah. Jirim latif, jirim kasif. Kalau kasif makna tebal, kalau latif makna halus. Halus maksud mana halus? Maksudnya dia passion dia beruang. Bukan beruang lain, beruang. Faham tak? Beruang. Faham Osman? Padahal Osman tu. Faham Osman? Beruang ni dia bagi ruang. Beruang, beri ruang, kerak ri ruang, beruang. Payah tak? Bahasa orang tani dia kata aku tu. Saya tiru je lah. Beruang. Dia macam angin ni, angin. Dia jirim latif lah ni. Dia beruang, dia beri ruang. Bila kita pi bukan kita berlawan dengan angin tu tak. Dia sepak. Bila jirim kita duduk sini, asalnya ni ada angin. Bila saya main sini, automatik jirim sini sepak angin tu keluar. Dia jadi macam lembut. Kita buat lagu ni pun tak basah. Tak ada duduk sakit tangan ke apa, tembus tangan ke apa, tak ada. Dia seolah beruang. Dia panggil jirim latif, dia panggil. Dia seolahnya lagu tu. Halus, dia panggil jirim yang halus. Tapi jirim, bila sebut jirim, mesti benda wujudi, benda ada. Dia benda maujud, benda hak ada. Bila benda ada, dia mesti bersifat sama ada salah satu gerak ke diam. Kipas tadi tak bergerak, sekarang bergerak. Tadi diam, sekarang gerak. Salah satu tu mesti. Kalau tidak kedua-dua, akal kita tak boleh terima serta-merta, tak ada fikir panjang. Tu dia panggil mustahil daruri. Mudah nak faham. Kalau saya kata kat tuan-tuan, meja ni tak bergerak, tak diam, tuan-tuan akan nafi dengan cepat. Haish, mana boleh? Mana boleh tu? Hak Melayu kata, hak Arab kata mustahil.
Mustahil apa? Mustahil akal. Akal kita fikir tak boleh terima. Dia bukan hukum syarak. Kita kena buka Quran. Cuba cari dalam Quran. Ada tak dalil yang menunjuk kata meja ni boleh tak bergerak dan tak diam dalam satu masa? Jenuh carilah. Tak ada dalam Quran hadis nak cerita. Lepas tu sekali dah dapat, katalah ada dalil berkaitan dengan meja. Mikrofon ni pula, mana pula? Kata tak bergerak, tak diam. Cari pula dalam hadis, ada tak mikrofon? Tak, dia dalil akal ni, dia hukum ni. Sebab tu dia panggil juga dalil waqi'. Dia panggil istilah dalam ulama kata juga, dalil akal ni adalah dalil hak hakiki. Dalil hak waqi'. Dalil yang sebenar. Tengok. Sabit daripada janji Allah. Orang sembahyang puasa, Allah janji dengan syurga. Tapi akal hukum, boleh tak Tuhan nak buat neraka? Boleh. Hak sebenarnya begitu. Tuhan nak buat neraka pun boleh. Walaupun sembahyang, Tuhan nak buat dalam syurga pun boleh. Orang kafir Allah nak buat dalam syurga boleh. Orang beriman Allah nak kekal dalam neraka pun boleh. Tu hakikat akal kita dapat lagu tu pada asal. Tapi kerana sabit janji Tuhan, hang beriman syurga, hang kafir neraka, kita bercakap tak sabit janji. Cuma Tuhan janjinya kalau hang beriman syurga, kalau hang kafir kekal neraka. Dia janji kot tu. Tapi akal hukum boleh kedua-dua. Nak kekal syurga boleh, nak kekal neraka boleh, walaupun hang beriman soleh pun. Tu dia panggil dalil waqi', dia panggil. Lagu tu ku akal. Akal kata putih, tak boleh meja ni mesti sama ada gerak atau dia. Hang kata tidak, kedua-dua aku tak boleh terima sama sekali. Mudah kita nak hukum. Tu mustahil akal yang daruri. Maka mustahil nazari itu pula, jenis kena fikir panjang, iaitu barang yang berhajat kepada tilik dan fikir pada ketahui akan dia, seperti syarik, baca syarik dengan baca syirik. Syirik tu dia kena ejaan lain, shin ra kaf saja, dia tak boleh eja lagu tu. Ni kena baca syarikun, bagi kena makna isim fa'il. Syarik ni sekutu lah. Kalau syirik tu menyengutu, tengok sikit ya beza, menyengutu, sekutu, yang disekutu. Syirik kita kena syirkun, asalnya masdar. Orang yang syirik panggil musyrik. Benda yang dimensyirikkan panggil syarikun. Tu. Seperti syarik bagi Allah Ta'ala, ada sekutu bagi Allah. Kalau kita terjemah lagu tu, ada sekutu bagi Allah, kita nak hukum mustahil. Kok mana mai kita nak hukum tak ada sekutu bagi Allah ni, mustahil sekutu bagi Allah ni, kita nak kata guna. Sebab adat Tuhan pelaku kita, bila benda banyak nampak kuat. Ni kita kalau seorang-seorang angkat meja tak mampu. Bila main 3 orang angkat, boleh tangkap. Baru kuat. Tapi Tuhan tak. Bila ada 2, automatik lemah. Tuhan lagu tu. Dia satu tu dia kita nampak lemah. Sedangkan bila banyak tu yang lemah. Kalau nisbah dengan Tuhan, nisbah makhluk kita pandang banyak tu nampak kuat, satu tu nampak lemah. Sebenarnya sama saja. Kalau kita perhati fikir sungguh-sungguh di kita, kalau kita banyak tu pun yang menunjuk tak lemah. Kalau hang kuat, angkatlah seorang meja ni. Ni dak hang perlu 2-3 orang tu menunjukkan hang lemah. Tapi dak kita kata bila ramai kita kuat. Kan bahasa pepatah kan, bila macam mana? Bersatu teguh lah. Bersatu teguh. Teguh pada teguh. Kuat lah. Kemah. Lidi dia ambil lidi, ambil banyak-banyak bekas besar kepok tengok. Bila kita banyak berkuat, hak tu adat Tuhan pelaku manusia lagu tu. Atas muka bumi. Dia passion dia kena lagu tu. Bila hang seorang dia pah, dia orang mudah patah kan hang. Dia lagu tu. Tapi bila nisbah Tuhan, bila kita himpun banyak tu menunjuk dia lemah. Hak ni kita kena faham di nu, qidam nu. Wahdaniyah apa? Faham di wahdaniyah. Lambat lagi. Kok mana kita kata tak boleh dua sama sekali Tuhan? Tak boleh dua sama sekali. Kalau dua, lemahlah Tuhan. Lemah saja. Lemah pada kita sebab kita nak hukum sifat Tuhan tak boleh dekat dia. Kerana sifat Tuhan secara umum, mesti dia tu tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Yang kedua, semua benda mesti berhajat kepada dia. Bila ada dua Tuhan,
Bagaimana masalah dengan jirim firik, satu benda yang terlalu kecil yang tak terima belah bahagi, yang hanya terima satu bekasan perbuatan. Itu kita akan faham di wahdaniyah. Kita misal ni satu titik, satu benda zarah yang kecil, sebab debu tanah terbang. Debu tanah tu hanya perlu kepada satu perbuatan. Lah ni ada dua Tuhan. Bila ada dua Tuhan, kalau Tuhan A dah buat dia ada, bermakna makhluk ni hak Tuhan B ke tak? Tak lah, dia makhluk bagi Tuhan A. Bila makhluk Tuhan A, B, debu ni dia tak berhajat kepada Tuhan yang B untuk buat dia. Bila tak berhajat, tak boleh dia dah jadi Tuhan. Sebab Tuhan ni kena semua berhajat kepada dia. Itu contoh pening beg pilu. Tengok macam lipok-lipok. Lapak lah. Tambah saya pun lapak. Lapak pening kat saya pun tak apalah. Tengok tak kira takut buih keluar mulut jenuh aku. Lepuk lapak tu payah juga. Kalau lapak sangat pun payah juga faham. Kalau kenyang sangat pun tak boleh lah. Baik. Tu kena fikir panjang sikit. Yang akhir maka harus pada akal itu terbagi ia kepada dua juga. Dua bagi. Pertama harus daruri, kedua harus nazari. Maka harus daruri itu iaitu barang yang tidak berhajat kepada tilik dan fikir pada ketahui akan dia, seperti gerak, jirim atau diam dengan tertentu. Dengan tertentu sama ada gerak ataupun diam tu. Salah satu tu boleh. Nak bergerak boleh. Tak mau bergerak pun boleh. Nisbah terima gerak, terima diam. Boleh kedua-dua belah. Maksud boleh kedua-dua belah tu panggil harus tu. Bukan bergerak atau diam. Bergerak atau diam tu wajib. Ni payah sikit itu. Maksudnya boleh terima gerak, boleh terima diam. Pada pihak terima. Kadang-kadang orang duk mengaji tinggi sikit tu, dia bahas lah tu. Harus pada hak Allah tu wujud. Ada orang tak faham, dia akan kritik. Hai, wujud Allah wajib, mesti, mana ada harus. Maksud harus pada pihak terima ada, bukan pada pihak Tuhan tu ada boleh tak ada boleh tak. Maksud terima kok balik ada tu. Dia jadi bahas panjang sikit lah. Dalam kitab-kitab besar tu dia bahas tu. Tapi kebanyakan kitab kecil-kecil dia tak bahas. Dia bahas di makhluk saja. Harus ni banyak bahas di makhluk dan perbuatan Allah saja. Lepas tu gerak atau jirim, terima kedua belah. Terima kok balik gerak pun terima, kok balik diam pun terima. Bukan maksud bergerak atau diam. Gerak atau diam dengan tak tentu lagu tu mana satu, hak tu wajib tu. Wajib kena bergerak ke ataupun diam. Lagu tu. Maka harus nazari itu pula, iaitu barang yang berhajat kepada tilik dan fikir pada ketahui akan dia, seperti menyeksa Allah Ta'ala akan orang buat taat dan memberi pahala akan orang buat maksiat. Tengok Allah, siapa sembahyang Tuhan seksa, siapa berjudi Tuhan bagi pahala. Boleh ke tak? Kalau orang tanya boleh ke tak lagu tu? Tak. Kawan ni geling tak boleh. Sebab tu kata dia kena fikir lama, dia fikir kalau kita perah terus gitu, boleh jadi silap, boleh jadi betul. Dia Tuhan bagi pahala, hang judi dapat pahala. Kalau hang sembahyang berdosa. Kita nak kata lagu tu boleh ke tak? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak lagu tu? Kakak sebelum raya ni. Nampak tu kata tu. Benda boleh berlaku ke tak? Tu akal kita terima berlaku. Bukan maksud mesti berlaku lagu tu. Perkara hak akal kita kata boleh berlaku macam tu. Pasal apa? Pasal apa tu yang payah nak jawab tu? Tu kita kata, jika Allah kehendak. Tu. Lepas tu orang tanya pula, pasal apa kata kalau Allah kehendak? Kerana berlakunya seksa dan memberi nikmat, dia termasuk dalam perkara yang mungkin. Perkara yang akal hukum terima ada, terima tak ada, terima berlaku, terima tak. Maka perkara mungkin duduk di bawah ta'alluq tugas kudrat dan iradat. Apa ta'alluq kudrat iradat? Mengada kudrat ataupun meniada dengan kudrat, atau menentu dengan iradat. Dua-dua ni sifat kudrat iradat muta'alliq
muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Ngaji dah Mu'tamim Ibrahim. Dia bersangkut paut dengan benda yang harus pada akal. Jadi akal kita hukum, Allah nak seksa pun boleh orang semayang, Allah nak bagi pahala pun boleh. Allah nak bagi pahala untuk orang judi boleh, tak mau bagi pahala untuk orang judi pun boleh. Tu kuasa Allah. Perbuatan Allah, sifat kudrat Tuhan, dia takluk dengan benda yang harus boleh berlaku semata-mata. Tu asal dia lagu tu. Tapi bila aridi, dia panggil aridi ni janjian Tuhan lagu mana? Oh, Tuhan tak janji lagu tu. Tuhan janji hang buat baik baru aku bagi pahala. Kalau hang buat jahat aku bagi dosa. Tak panggil hukum akal akli yang hakiki dah dia, ataupun zati, dia panggil hukum akal juga tapi aridin. Kerana janji Tuhan yang baru datang. Hak ni tu yang jadi payah sikit tu. Hak ni yang jadi payah sikit. Apa keperluan kita mengaji lagu tu? Tak apa nak katut lah ni. Sementara dia lagu ni kerana ada satu kumpulan yang mengaku Islam, memang Islam pun dia fasik. Iaitu daripada puak Mu'tazilah. Dia kata Tuhan wajib buat solah, buat baik dan islah, berbuat baik. Tuhan mesti hanya berkehendak pada buat baik dan buat baik saja kepada hamba. Dia tak boleh terima sama sekali Tuhan berkehendak kepada melakukan perbuatan maksiat dan berkehendak kepada mengadakan rupa-rupa maksiat. Dia dah. Jadi Mu'tazilah dia kata berlaku maksiat semata-mata kudrat hamba, bukan kudrat Tuhan. Tu bahaya. Bagi pahala bagi orang taat tu wajib bagi Allah, dia kata. Seksa kepada orang kafir tu wajib atas Allah. Tak seksa tu mustahil. Tu dia jadi ikrah, seolah tekanan di atas Tuhan. Ni pahaman Mu'tazilah. Betul orang kata takkan berlaku punya. Tu kita faham tu, orang tak tukar akal. 100 orang makan ubat kita jual lega. Mai orang ke 101 makan tak lega. Kita kata aku mana? Aku kan boleh terima dia abang tak lega. Hampir kira 100 orang makan lega. Tiba-tiba mai seorang ni dia kata dia makan tak lega. Takkan aku boleh terima? Mestilah aku tak boleh terima. Tak logik sangat Tu nampak orang tak reti hukum akal. Saya cuba tanya dia secara detail. Adakah wajib Tuhan menyembuhkan sekiranya dia makan ubat hang? Mesti kena Tuhan beri sembuh ke? Harus saja. Dia nak buat sabab bagi sembuh boleh, tak buat sebab hakikat yang menyembuh tu dia bukan ubat hang. Orang yang jahil kuakah dia akan jadi lagu tu. Aku tak boleh terima. Tak, benda tu boleh jadi tak? Memang benda boleh jadi, tapi aku tak boleh terima. Loh, kok mana? Benda boleh jadi tapi hang tak boleh terima. Maka dalam kitab Misbahul Munir dia kata salah satu sebab bagi murtad ataupun kufur kerana tak boleh membeza di antara adat dan akal. Kufur berat-berat dia bawa di kufur. Sebab tu jagalah masalah hukum akal, hukum adat ni. Habis situ dulu. Lepas tu terus masuk sifat wujud tu, apa dia akidah apa. Pendek ya. Wallahu ta'ala a'lam. Lepas tu kita pun akan